Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ninar Alia binti Nizuki dari Unit Bahasa Melayu 2. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus PAKW 1022 Asas Keusahawanan. Tajuk tugasan ini ialah digitalisasi sambahitan dapur nenda, memaju produk ke arah e-dagang pintar. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan perniagaan. Sambal hijau dapur nenda merupakan sebuah perniagaan mikro milik tunggal yang beroperasi secara kecil-kecilan di daerah Jerantuk, Pahang. Perniagaan ini diasaskan oleh seorang usahawan muda yang mewarisi resipi asli sambal hitam daripada nenek beliau. Berinspirasikan cita rasa tradisional Pahang, perniagaan ini memfokuskan kepada penghasilan sambal hitam yang dimasak secara tradisional menggunakan bahan segar seperti belimbing buluh, cili padi, bawang merah dan tanpa sebarang bahan pengawet. Produk utama perniagaan ini ialah sambal hitam tuling dan ia turut menawarkan variasi lain seperti sambal hijau dapur nenda dan pes tempoyak cili padi. Semua produk ini dihasilkan secara homemade dengan menitik beratkan aspek kebersihan, kualiti rasa dan ketahanan jangka hayat yang panjang. Setakat ini, operasi jualan hanya dilakukan secara fizikal di pasar tani dan melalui tempahan WhatsApp. Perniagaan ini belum memiliki platform e-dagang atau laman web rasmi dan aktiviti promosi sangatlah terhad kepada pelanggan setempat sahaja serta kenalan terdekat. Justeru, skala pengeluaran masih kecil dan potensi pemasaran belum dimaksimumkan. Baiklah, berdasarkan pengenalan perniagaan tadi iaitu latar belakang sambal hijau dapur nenda, kita dapat rumuskan bahawa terdapat 3 produk utama yang diketengahkan oleh usahawan ini, iaitu yang pertama sambal hitam Pahang, iaitu merupakan suatu produk yang tulen dan tahan lama. Seterusnya, sambal hijau nenda dan pes tempoyak cili padi. Ciri khas produk yang dibawakan oleh usahawan ini iaitu resepi turun-temurun keluarga, iaitu resepi daripada nenek beliau. Seterusnya, bebas pengawet dan bahan sintetik. Bahan yang digunakan dalam produk tersebut merupakan bahan segar dan tidak menggunakan bahan sintetik. Seterusnya, produk ini diusahakan oleh generasi muda dalam keluarga. Seterusnya, kita dapat analisis bahawa terdapat masalah utama yang dihadapi oleh usahawan ini, iaitu jualan produk ini hanya melalui WhatsApp dan pasar tani sahaja. Hal ini bermaksud penjualan produk ini sangatlah terhad dan orang terdekat sahaja boleh menempah produk ini kerana produk ini tidak dimaksimumkan di platform digital. Selain itu, produk ini juga sukar untuk berkembang ke pasaran luar negeri kerana belum menembusi platform e-digital. Seterusnya, kita lihat pula kepada analisis SWOT yang pertama, iaitu kekuatan. Perniagaan sambal hitam dapur nenda mempunyai beberapa kekuatan utama yang menjadikannya berdaya saing dalam pasaran makanan tempatan. Antaranya, termasuklah penggunaan resipi asli warisan keluarga dari Pahang yang menjadikan rasa autentik dan membezakan produk ini daripada sambal komersial lain. Kualiti rasa yang konsisten dan tinggi serta ketahanan produk tanpa penggunaan bahan pengawet menjadikannya pilihan yang sihat dan juga tahan lama. Di samping itu, sokongan daripada pelanggan setia di kawasan tempatan membuktikan bahawa produk ini mempunyai asas pasaran yang kukuh dan berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh. Selain itu, kita lihat pula kepada kelemahan. Terdapat beberapa kelemahan yang harus diberikan perhatian untuk meningkatkan keberkesanan operasi perniagaan ini. Antaranya ialah kaedah jualan yang masih bergantung kepada saluran manual seperti WhatsApp dan jualan di pasar tani yang menghadkan capaian kepada pelanggan yang lebih luas. Produk ini juga masih belum mempunyai platform e-dagang seperti laman web atau akaun Shopee, sekaligus menghadkan keboleh pasaran dalam talian. Selain itu, penjenamaan yang masih lemah menyebabkan sambal hitam dapur nenda kurang dikenali, manakala
proses penghantaran yang tidak sistematik boleh menjejaskan kepuasan pelanggan, khususnya dari luar kawasan. Kita sudah lihat analisis SWOT dari segi kekuatan dan kelemahan. Oleh itu, kita akan analisis pula dari segi peluang dan ancaman. Dari segi peluang, perniagaan Sambahitan Dapur Nenda mempunyai kedudukan yang baik untuk berkembang lebih jauh. Hal ini dikatakan demikian kerana trend makanan tradisional semakin popular dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya dalam konteks pencarian makanan nostalgia dan tempatan. Potensi untuk memasarkan produk ini di platform digital seperti TikTok, Shopee sangatlah besar, memandangkan pengguna aktif platform ini semakin meningkat. Selain itu, terdapat permintaan yang ketara terhadap sambal tradisional dalam kalangan rakyat Malaysia yang menetap di luar negara yang boleh membuka peluang ekspor berskala kecil melalui platform penghantaran antarabangsa. Akan tetapi, perniagaan ini juga perlu bersedia menghadapi beberapa ancaman, iaitu persaingan daripada syarikat sambal yang berskala besar yang mempunyai modal dan strategi pemasaran yang lebih agresif. Dalam masa yang sama, boleh memberikan tekanan kepada pengusaha kecil seperti Sambahitan Dapur Nenda. Di samping itu, kenaikan harga bahan mentah seperti belimbing buluh dan cili padi boleh menjejaskan keuntungan produk. Produk ini juga berisiko kehilangan pelanggan sekiranya tiada usaha berterusan untuk memperbaharui reka bentuk, pendekatan promosi atau inovasi produk dari semasa ke semasa. Kita sudah lihat kepada analisis SWOT dan kita akan beralih kepada strategi pertumbuhan digital. Bagi memperkukuh kelangsungan dan perkembangan perniagaan Sambahitan Dapur Nenda, satu pelan strategi pertumbuhan digital yang komprehensif perlu dilaksanakan. Matlamat utama strategi ini adalah untuk mendigitalkan operasi perniagaan dan memperluaskan pasaran ke seluruh Malaysia menggunakan platform e-dagang yang sistematik dan berkesan. Langkah pertama ialah dengan membuka kedai rasmi di platform popular seperti Shopee dan TikTok Shop. Platform ini terbukti efektif kerana mempunyai jumlah pengguna aktif yang tinggi dan mesra pengguna. Bagi menarik perhatian pembeli, perniagaan ini perlu menggunakan gambar produk yang berkualiti tinggi berserta tajuk dan penerangan produk yang menarik serta meyakinkan. Taktik seperti tawaran promosi bandel dan diskaun pembelian pertama juga mampu menarik pelanggan baharu dan meningkatkan kadar penukaran jualan. Dalam aspek pemasaran kandungan, penggunaan media sosial seperti TikTok dan Instagram Reels adalah amat digalakkan. Kandungan yang boleh dihasilkan termasuklah video proses memasak sambal, testimoni pelanggan yang berpuas hati, serta demo penyediaan makanan menggunakan sambal tersebut. Pendekatan ini bukan sahaja menarik, tetapi juga dapat membina kepercayaan pengguna terhadap kualiti dan keaslian produk. Di samping itu, penggunaan laman web rasmi yang mesra mudah alih juga dicadangkan sebagai platform tambahan untuk urusan jual beli. Platform seperti Shopify atau Site Giant boleh digunakan kerana ia menyediakan sistem reka bentuk laman web yang mudah digunakan serta mempunyai fungsi yang lengkap. Antara fungsi yang perlu disediakan termasuklah katalog produk, borang pesanan, maklumat pemakanan dan testimoni pelanggan. Laman web ini juga boleh dijadikan pusat rujukan utama bagi pelanggan yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang jenama dan produk. Baiklah, dari segi transaksi dan penghantaran, penggunaan sistem bayaran digital boleh memudahkan proses pembelian. Untuk penghantaran pula, integrasi dengan perkhidmatan seperti Easy Parcel membolehkan pengurusan logistik dibuat secara automatik, lebih efisien dan sistematik. Ini juga memberikan kelebihan kepada pelanggan kerana mereka boleh memilih kaedah penghantaran yang sesuai dengan bajet dan lokasi mereka. Akhir sekali, strategi pertumbuhan digital perlu disokong oleh usaha penjenamaan yang konsisten. Ini termasuk mencipta identiti visual jenama seperti penggunaan warna khas, logo yang menarik dan slogan yang mudah diingati. Sebagai contoh, slogan dari Dapur Nenda, ke hati anda, boleh digunakan
bagi menonjolkan elemen nostalgia dan kasih sayang dalam masakan tradisional. Strategi ini secara keseluruhannya bukan sahaja dapat melonjakkan jualan, malah membantu memperkukuh kedudukan sambal hitam dapur Nenda dalam pasaran makanan tempatan secara dalam talian. Baiklah, kita akan lihat hubungan antara SWOT dan strategi digital. Dalam merancang pertumbuhan perniagaan secara digital, adalah penting untuk melihat bagaimana analisis SWOT yang telah dijalankan dapat dihubungkan secara langsung dengan strategi digital yang dicadangkan. Setiap aspek SWOT memberikan asas yang kukuh untuk menyusun strategi yang lebih fokus, berimpak dan berkesan. Sebagai contoh, kekuatan utama sambal hitam dapur Nenda seperti resepi unik warisan keluarga dan sokongan pelanggan setia boleh dimanfaatkan melalui penggunaan media sosial. Dengan menghasilkan video TikTok yang memaparkan testimoni pelanggan dan demo masakan menggunakan sambal ini, keyakinan dan keterlihatan jenama dapat dipertingkatkan. Ini juga membina hubungan emosi antara pengguna dengan produk. Seterusnya, kelemahan seperti kaedah jualan manual yang terhad kepada WhatsApp dan pasar tani dapat diatasi melalui transformasi digital. Pendekatan seperti membuka kedai dalam Shopee, TikTok Shop dan membangunkan laman web mesra pengguna membolehkan pelanggan membuat pembelian dengan lebih mudah, selesa dan selamat. Ini juga memudahkan urusan niaga dan memperluaskan capaian pasaran. Dari sudut peluang, trend makanan tradisional yang semakin viral dan diminati masyarakat boleh dimanfaatkan dengan pemasaran digital yang kreatif. Misalnya, sesi live TikTok atau video yang berkonsepkan masak bersama nenek boleh menarik perhatian pelanggan, terutamanya generasi muda yang aktif di platform tersebut. Akhir sekali, ancaman seperti kemunculan produk tiruan dan pesaing industri besar perlu ditangani dengan bijak. Antara langkah yang disarankan ialah membina penjenamaan yang kukuh termasuk penciptaan logo, slogan dan identiti visual yang konsisten. Di samping itu, pendaftaran cak dagang dan hak milik jenama akan memberi perlindungan sah dari segi undang-undang serta mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pengguna. Secara keseluruhannya, strategi digital yang dibina adalah bersifat responsif terhadap cabaran dan kekuatan sebenar perniagaan. Pendekatan ini akan membantu memastikan jenama sambal hitam dapur Nenda kekal relevan, kompetitif dan bersedia untuk berkembang dalam era digital yang serba pantas ini. Baiklah, kita beralih kepada cadangan sumber modal. Bagi memastikan peralihan kepada perniagaan digital berjalan lancar, sambal hitam dapur Nenda disarankan untuk memohon bantuan modal daripada 3 sumber utama. Pertama sekali, usahawan boleh memohon geran digitalisasi PKS daripada MDEC. Geran ini bertujuan untuk membantu perniagaan kecil melaksanakan transformasi digital termasuk membina laman web, membuka kedai dalam talian di platform seperti Shopee dan melaksanakan kempen pemasaran digital. Dengan jumlah geran sehingga RM5,000, perniagaan ini boleh memanfaatkannya untuk membayar kos pembangunan sistem tempahan, membuat reka bentuk pembungkusan baharu dan menyertai kursus e-dagang. Selain itu, pemilik dapur Nenda juga boleh mempertimbangkan untuk memohon pinjaman mikro daripada tekun nasional, khususnya di bawah skim pembiayaan mikro. Skim ini menawarkan pinjaman sehingga RM10,000 hingga RM50,000 dengan syarat yang lebih mudah serta tempoh pembayaran balik yang fleksibel. Dana ini boleh digunakan untuk membeli bahan mentah secara borong, membaik pulih ruang dapur, membeli peralatan pembungkusan automatik atau menambah kapasiti pengeluaran bagi memenuhi permintaan dalam talian yang lebih tinggi. Hal ini bermaksud apabila produk ini menembusi ruang e-dagang, permintaan yang lebih tinggi boleh diterima oleh pengusaha. Oleh itu, pengusaha memerlukan modal yang lebih banyak untuk membaik pulih produk tersebut.
Baiklah, sumber ketiga pula ialah melalui pembiayaan daripada Agrobank yang menawarkan program khas untuk usahawan industri makanan dan pertanian. Salah satu produk yang sesuai ialah skim pembiayaan mikro agronita atau agrofood facility yang membantu usahawan makanan memperkukuhkan operasi mereka. Dana ini boleh digunakan untuk kos logistik, pembangunan kilang kecil atau bayaran gaji pekerja tampahan. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga sumber ini sangat relevan dan praktikal bagi membantu Sambahitan Dapur Nenda berkembang secara digital tanpa perlu membebankan aliran tunai perniagaan. Sokongan modal yang kukuh akan memastikan strategi pertumbuhan digital yang dicadangkan dapat dilaksanakan secara berperingkat dan juga sistematik. Baiklah, saya akan terangkan pula tentang jenis entiti dan cadangan perubahan kepada pengusaha yang mengusahakan Sambahitan Dapur Nenda. Buat masa ini, perniagaan Sambahitan Dapur Nenda didaftarkan di bawah jenis milikan tunggal. Struktur ini mempunyai pilihan yang mudah dan kos efektif untuk memulakan perniagaan kecil. Namun, terdapat beberapa kekangan yang wujud dalam bentuk ini. Antaranya ialah kurangnya perlindungan liability yang menyebabkan pemilik bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua hutang dan tanggungan perniagaan. Selain itu, struktur ini menyukarkan usaha untuk mendapatkan pelaburan luar atau pembiayaan berskala besar kerana ia bergantung kepada kapasiti dan kelayakan individu sahaja. Tambahan pula, milikan tunggal hanya membenarkan seorang pemilik yang secara tidak langsung menghadkan peluang untuk melebarkan operasi melalui perkongsian strategik. Seberhubungan itu, satu cadangan perubahan struktur perniagaan dicadangkan, iaitu menukar bentuk entiti kepada syarikat sendirian berhad. Struktur ini menawarkan liability terhad di mana aset peribadi pemilik tidak akan terjejas sekiranya berlaku masalah kewangan atau undang-undang berkaitan perniagaan. Di samping itu, entiti sendirian berhad lebih mudah untuk mendapatkan akses kepada pelaburan luar serta geran dan bantuan kerajaan termasuk sokongan daripada agensi seperti SME Corp, MDEC dan MARA. Selain itu, struktur sendirian berhad membolehkan pemilik melantik ejen pengedaran secara rasmi, menandatangani kontrak perniagaan dan membina jaringan agihan yang lebih sistematik termasuk untuk pasaran luar negeri. Kelebihan ini sangat penting dalam usaha untuk mengembangkan jenama Dapur Nenda secara lebih luas, bukan hanya dalam pasaran tempatan tetapi juga bagi meneroka peluang franchise atau pengeluaran produk secara OEM iaitu Original Equipment Manufacturer. Langkah ini akan memposisikan Sambahitan Dapur Nenda sebagai sebuah jenama yang lebih kukuh, sah dan berdaya saing dalam industri makanan tempatan. Baiklah, sebagai rumusan, perniagaan Sambahitan Dapur Nenda merupakan satu inisiatif keusahawanan berlandaskan nilai warisan, kualiti rasa dan potensi pasaran yang luas. Dalam pembentangan ini, saya telah mengupas aspek penting seperti latar belakang perniagaan, analisis SWOT, strategi pertumbuhan digital, sumber pembiayaan serta penambahbaikan struktur entiti perniagaan. Setiap elemen ini memberi gambaran yang jelas bahawa walaupun PKS berdepan pelbagai cabaran, ia masih mampu berkembang dengan perancangan dan tindakan yang tepat. Selain itu, kekuatan produk yang unik serta citarasa asli membuka peluang untuk menembusi pasaran yang lebih luas, terutamanya jika strategi digitalisasi dan pemasaran atas talian dimanfaatkan sepenuhnya. Sokongan daripada pelbagai agensi seperti Tekun, MDEC dan Agrobank turut menjadi pemangkin kepada pertumbuhan digitalisasi kecil seperti ini. Dalam masa yang sama, ancaman dan kelemahan perlu ditangani secara strategik, terutamanya dari segi pengurusan operasi dan keberkesanan promosi. Akhir sekali, usaha memodenkan perniagaan tradisional melalui pendekatan digital dan penjenamaan semula bukan sekadar meningkatkan keuntungan tetapi turut memainkan peranan dalam memelihara budaya dan warisan makanan tempatan.
Oleh itu, perniagaan ini bukan sahaja relevan dalam pasaran masa kini, malah mempunyai nilai tambah yang tinggi dari aspek identiti, ekonomi dan juga komuniti. Setakat itu saja pembentangan tugasan 2 saya iaitu digitalisasi sambahitan dapur Nenda, memaju produk ke arah e-dagang pintar. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.